Ya. Right. Jadi dalam konteks kemurungan ni tuan-tuan, ini kita kena ingat ya, dia sedih tu biasa. Ini biasa. Contohnya kita kematian ahli keluarga terdekat kita, kita sedih. Right ya, sedih. Sedih tu memang biasalah sedih. Right? Cumanya, adakah kesedihan itu pertama sekali membawa kepada perkara yang berpanjangan sehingga merasakan diri tidak lagi bermakna? Tu beza dia. Faham ya? Tuan-tuan ingat tak cerita Kasim Selamat? Kasim Selamat yang Piramli jadi ahli muzik. Aku tidak suka menantuku ahli muzik. Kan? Jadi dia bagi 2,000 kepada Piramli dan kekasihnya siapa Sarimah masa tu, right? Dia pula lupa diri bermain kuda dan sebagainya daripada hotel akhirnya, kemudian Sarimah tak bagi pula Piramli main muzik, right? Daripada kemudian tak kerja, lupa diri sekejap, sampai daripada hotel, membawa kepada rumah, membawa kepada bawah bawah apa, bawah rumah kan, dipanggil apa, dipanggil loteng atas. Kalau di bawah saya lupa term dia. Right ya. Di bawah rumah lah. Bawah rumah kan. Right. Bawah rumah. Rumah tu di bawah rumah. Alright. Kolong ke? Tu ikutlah. Bawah rumah kan. Bawah rumah. Right. Sehingga lepas tu Piramli kerjalah. Kata-kata tengok. Kerjalah punya kontrak lah. Kerja buruh binaan dan sebagainya. Sehingga satu hari kehidupan mereka semakin susah. Dan akhirnya mak mertua dia datang, bawa balik isteri dia pergi ke tempat lahir, dan kemudian beritahu pada akhirnya pada Piramli yang ketika itu bini dia meninggal dunia. Jadi bila meninggal dunia tu dia menangis sampai buta. Kalau tuan-tuan masih ingatlah kisahnya ya. Sehingga dia rasa dia tidak lagi bermakna. Itu membawa kepada depression, kemurungan. Ya. Sedih tak ada masalah. Tapi kalau sedih itu sangat berpanjangan, membawa sehingga merasakan diri tidak lagi bermakna, maka itu antara uh, tanda yang membawa kepada kemurungan. Baik, dari sudut fikiran macam saya cakap tadi, rasa tidak lagi berguna, mudah putus asa atau pesimis. Right, ya? Dari sudut fizikal, ini maksudnya dia susah tidur. Dia hilang selera makan, dia hilang perkara-perkara yang sepatutnya dari sudut fisiologi, kegembiraan aja yang ini juga berkaitan dengan tidak keseimbangan, tidak serotonin. Itu semua perkara-perkara yang dari sudut fizikal yang memberikan kesan yang kurang yang tidak baik, dan akhirnya ini membawa kepada tingkah laku. Tingkah laku yang kita paling risaukan sebab dia rasa diri dia tidak lagi bermakna, membawa kepada mencederakan diri sendiri. Toreh tuan-tuan, toreh ya. Toreh. Ni banyak berlaku pada kes remaja. Dia toreh diri dia. Dia toreh kan. Alright. Dia kena jaga tu. Atas faktor depression itu, idea ataupun cubaan untuk membunuh diri. Alright ya. Sebab tu kita di Digital Methods, kita ambil peranan lah. Kita menganjurkan pelbagai jenis kursus. Antara kursusnya adalah kursus pengurusan stres ini sebagai salah satu khidmat nasihat kita kepada masyarakat. Walaupun kursus ni 2 jam saja, kita tak panjang, masa pun dah tak lama, kita akan habis tepat nanti jam 11 nanti. Alright, supaya ada kesedaran yang boleh kita jalankan. Alright, supaya kuranglah setiap diri kita ni kalau sekiranya merasakan tidak lagi boleh menyelesaikan masalah, ingat ada orang boleh bantu. Ingat ada orang boleh bantu. Jadi saya nak minta untuk tuan-tuan yang bersama pada hari ini, sama-sama untuk kita diagnose diri kita. Boleh ke? Dan ini perkara ni jangan dikongsikan dengan orang lain. Faham sendirilah. Dia ada satu ujian tuan-tuan ya, ujian dekat KKM. Tuan-tuan boleh masuk kepada, tuan-tuan boleh pergi ke Google, tuan-tuan boleh search DASS. Depression, Anxiety and Stress Test. DASS, DAS Test. Dia ada 20, tak silap saya 24 soalan ke 20 soalan, saya tak ingat lah. Alright, kita ada 20 soalan yang nanti tuan-tuan boleh dapat data dia, boleh buat analisa dia berkaitan dengan DASS tu, berkaitan dengan stress, anxiety dan juga depression. Boleh ya? Tuan-tuan boleh nanti lepas ni, mungkin lepas kelas kita sebab kita tak ada masa. Kalau biasa kalau waktu kita bersemuka, saya bolehlah buka link untuk tuan-tuan jawab sebab masa kita tak panjang. Lepas daripada kelas kita ni, tuan-tuan pergi ke Google, tuan-tuan type DAS test DASS. KKM ada keluarkan test tersebut. Tuan-tuan boleh buat ujian di sana ya. Kemudian nanti boleh tengok saya dapatkan link ni jap.
Ya, contoh pergi ke mits.moh.gov.my, dia ada depression, anxiety and stress test. Tuan-tuan boleh jawab setiap statement tersebut. Jawab dengan jujur, tak payah nak tipu-tipu untuk kita buat Indonesia sendiri. Nanti dekat situ dia akan bagi sedikitlah penanda aras kita berada dalam level yang mana. Boleh tuan ya? Alright. Kita ada juga di self test, betul ya? Mentari Malaysia official portal, betul. Alright ya? Ini daripada SME Corp ke depan ni? Okey, yang ni di KKM pun juga boleh ada ya. Alright, boleh tuan. Baik. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita sembang secara asas tadi. Apakah pencetus ya dari mana datangnya tekanan itu? Alright, macam saya maklumkan tuan-tuan ya. Tekanan tidak punca tekanan tidak boleh dihilangkan. Tak boleh ya. Macam mana nak hilangkan tekanan? Contohnya antara punca tekanan tuan-tuan bos tuan-tuan. Takkan tuan-tuan nak hilangkan bos tuan-tuan tu nak gaibkan dia, tak boleh ya. Right? Kalau dalam Zoom boleh kita kick dia keluar, tapi dalam organisasi mana boleh. Alright, contohnya. Jadi maksudnya begini. Maksudnya ingat, dalam konteks kita menguruskan tekanan, kita uruskan diri kita, bukan uruskan punca-punca stres di luar, bukan. Itu ada perkara yang kalau tuan-tuan baca buku berkaitan dengan yang ditulis oleh siapa ditulis oleh siapa yang tulis buku Seven Habits tu? Stephen Covey kan? Stephen Covey kan? Stephen Covey kata ada perkara yang dinamakan sebagai circle of influence dengan perkara yang di luar daripada circle of influence kita. Right, ya? Jadi kita dalam konteks kita menguruskan tekanan kita ini, kita fokus kepada circle of influence kita. Right. Jadi di luar daripada itu bukan bahagian kita. Contohnya bos kita punya karakter teruk. Macam mana kita nak ubah dia? Right? Takkan kita nak jumpa dia bos. Saya sebenarnya tak suka cara bos dia jadi bos. Boleh ke? Tak boleh. Mana boleh tuan. Dia bos. Dia mestilah kan. Right? Jarang lah berlaku kalau tuan-tuan sebut macam tu, dia kata betul lah Zul. Aku sebenarnya aku pun tak suka cara aku. Tapi aku tak ada pilihan Zul. Tapi kau kena tahu, aku ni bos. Kalau kau tak suka aku rasa kau patut berpindah daripada sini. Itu maksudnya bos tu kan. Right? Cuba berlaku. Ingat ya, maksudnya kita tak boleh menguruskan test perkara yang di luar daripada circle of influence kita. Jadi kita fokus pada diri kita saja. Mana yang kita termampu. Baik. Apa yang kita termampu? Termampu yang pertama yang kita boleh uruskan adalah pasal diri sendiri. Sebab dia juga menjadi faktor kepada datangnya tekanan. Alright ya. Maksudnya daripada diri sendiri, contohnya yang bukan sebagai harapan yang terlalu tinggi. Ini kena ingat tuan. Tuan-tuan boleh letakkan harapan, tapi pada masa yang sama, tuan-tuan sebab kita boleh letakkan harapan, kita sendiri kena boleh ada kebolehan untuk menurunkan harapan kita. Ini kena faham. Belajar begitu. Kita boleh letakkan harapan yang tinggi, tapi pada masa yang sama kita kena ada kekuatan untuk kita juga boleh kuat kalau sekiranya tak dapat harapan yang kita telah tetapkan itu. Itu perkara yang kita kena faham. Baik ya. Alright. Kemudian dari sudut apa? Dari sudut pengaruh, dari sudut sikap diri, dari sudut keyakinan diri, itu semua kita boleh uruskan dari sendiri. Kaedah kita Cik Zul macam mana? Carilah orang yang sewajarnya untuk dengar nasihat. Jangan dengar nasihat. Ramai orang yang boleh bagi nasihat yang baik-baik. Dan biasanya orang yang bagi nasihat ni bukan orang-orang yang kita rasa sama dengan kita. Mestilah orang-orang nasihat yang mungkin lebih daripada kita. Contoh organisasi contohnya panggil penceramah, ikutlah Faiza Kamsah ke, panggil siapa, panggil saya ke untuk membantu menyampaikan, untuk menyedarkan. Boleh, tak ada masalah ya. Ada juga kadang-kadang orang panggil ceramah, Cik Zul bagi poin ni, 3 poin Cik Zul ya. Kenapa 3 poin ni puan? Sebab ni bos kita orang Cik Zul. Supaya Cik Zul sampaikan biar bos kita sedar. Right ya. Alright, tak apalah. Jadi kita take note lah benda tersebut dan bila kita sampaikan supaya ada kesedaran juga kepada bosnya. Contohnya begitulah. Contohnya kedekut lah, suka marah orang tak tahu hala. Kita ceritalah hal-hal berkaitan dengan mazmumah ke, perkara yang tak baik dalam organisasi, bagaimana kaedah menegur, supaya ada teguran. Tapi boleh tak dia automatik berubah? Tak, sebab dia di luar circle of influence saya. Saya boleh menyampaikan saja. Tapi untuk menerima terbuka ataupun tertutup, itu tidak semestinya. Boleh ya? Alright. Apa yang kedua yang kita boleh kontrol tuan-tuan ya? Ini perkara yang bukan sebagai keluarga kita. Keluarga kita tuan-tuan, ini hal yang boleh kita uruskan sebaik yang mungkin. Sebab tu saya selalu cadangkan pada kita ya. Tuan-tuan ya, di rumah kita jadikanlah rumah kita sebagai syurga kita. Boleh ya? Di rumah kita sebagai syurga kita. Kita kena ada perasaan gembira balik rumah. Dan kita mesti ada momen yang anak-anak kita juga gembira dengan kepulangan kita. Seronok tuan-tuan.
Contohnya kita nak balik, dia anak kecil kita tunggu dekat pintu pagar, bila dia dengar bunyi kita buka pintu pagar, dia berlari ke pintu. Ayah balik, ayah balik. Itu menggembirakan. Itu momen-momen menggembirakan. Jadi itu semua bukan datang secara tiba-tiba. Dia mesti berbentuk tindakan. Tindakan itu adalah tindakan supaya bagaimana untuk mewujudkan rumah kita sebagai kubu kita, syurga kita. Buatlah apa saja tuan-tuan buat. Buatlah apa saja yang menggembirakan. Jadikanlah rumah tuan-tuan cantik dari sudut landscape-nya, cantik dari sudut dekorasinya. Apa saja tuan-tuan nak ada air terjun ke, buatlah, investlah. Supaya apa? Supaya jadikan rumah kita sebagai syurga kita. Bilik tidur kita cantik, ikutlah macam mana pun. Daripada tuan-tuan buang duit macam-macam di tempat luar, cantikkan rumah supaya gembira balik rumah. Kenapa ya? Ini antara perkara-perkara yang kita kena jaga sebaik yang mungkin. Tapi kena jaga juga hal berkaitan dengan perbelanjaan. Perbelanjaan dengan apa lagi? Kena jaga juga hal berkaitan dengan komunikasi. Kena fahamlah suami dan isteri tu mestilah ada tergigit lidahnya, biasalah begitu. Jadi kaedah kita, kalau seorang marah, yang seorang lagi jangan lawan, senyap saja. Itu kaedah dia. Maksudnya bagaimana untuk memadam api dengan air, bukan memadam api dengan api. Walaupun bomba guna juga kaedah tu. Right, ya? Tapi dalam kaedah kita konflik, bila api itu sedang menyala, maka kita bawakan air untuk disiramkan. Maka berbeza kan, satu bersifat panas, satu bersifat menyejukkan. Faham ya? Right? Jadi itu antara perkaranya lah yang kita kena sediakan supaya jangan jadikan keluarga dan peribadi menyebabkan perkara yang paling tinggi tekanannya. Tapi tuan-tuan, ada juga yang menyebabkan tekanan tinggi. Antaranya berkaitan dengan penyakit, sakit. Jadi dia sudah pastilah boleh memberikan kita tekanan. Kalau tentunya ada ahli keluarga kita yang sakit, itu ada faktor-faktor tekanan. Sahabat saya yang tadi arwah tadi tu, antara punca dia kena anxiety sebab isterinya sakit buah pinggang. Jadi kena buat dialisis dan sebagainya. Kemudian pada masa yang sama dia sangat risau pada isterinya itu. Anak dia pula yang anak lelaki dia, tak salah saya, dia accident sehingga patah riuk tuan. Patah riuk. Jadi ketika itu dia jaga dua-dua itu memberikan tekanan yang sangat besar kepada dia. Right? Jadi sebab itu kita kena ada yang saya kata tadi, kita kena ada kesedaran kalau balon itu sangat berkembang, bagaimana untuk kita menguruskan. Alright ya. Jadi untuk menguruskan itu, alright, supaya balon itu kempis. Alright. Jadi sahabat saya tu yang dua-dua tu hampir sembuh, dia tak sembuh-sembuh. Alright ya. Jadi bila berkaitan dengan penyakit, tuan-tuan, ini kita ingat kena dapatkanlah sokongan. Dapatlah sokongan daripada ahli keluarga kita yang lain ke, supaya dapat membantu kita supaya menghadapi hal-hal berkaitan dengan penyakit. Untuk kita sendiri macam mana? Jagalah kesihatan sebaik yang mungkin. Jagalah kesihatan sebaik yang mungkin. Antara doa yang saya dapat untuk kita boleh amalkan, tuan-tuan boleh search lah antara doa untuk yang Islam ni, doa mengelak daripada angin ahmal kan. Auzubillahi minarihil ahmal wada'il as-su'ad wadamil aswad wada'il akbar kan. Alright? Itu antara doa-doa dia. Bacalah sama-sama ikhtiar doa kita supaya terhindar kita daripada penyakit angin ahmal. Saya pun hafal doa ni bila waktu mak saya kena mild stroke. Kena mild stroke. Mild stroke ni dia berbeza dengan sakit gaut kan, ataupun stroke dan sebagainya. Dia akan memberikan kesan kepada pergerakan, percakapan, tindakan dan sebagainya. Jadi itu sudah pasti memerlukan tenaga yang banyak untuk kita menguruskan dan sebagainya. Maka kita sama-samalah berdoa dan berikhtiar. Moga-moga kita semua terhindar daripada penyakit stroke, angin amal, jantung dan sebagainya. Dengan doa yang dibacakan. Tuan-tuan boleh search doa tersebut ya. Di Google banyak doa yang dinyatakan. Antara doanya adalah tadilah doa angin amal tadi ya. Alright, baik. Yang ketiga, yang ini berkaitan dengan persekitaran kerja. Persekitaran kerja zaman sekarang ni sudah ada banyak kesedaran. Di SME Corp pun saya rasa sudah ada banyak kesedaran bagaimana untuk menguruskan tekanan. Dulu tentu tak ada orang cerita pun pasal tekanan, tak ada orang cerita. Kerja bos dia tekan saja, perah je sampai dah tak ada apa nak perah dah. Alright ya, itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang sudah banyak ada kesedaran. Sebab apa? Sebab tekanan itu berkait secara langsung dengan productivity. Tadi kita cerita kan? Dia berkait langsung dengan productivity. Stres tak ada pun tak boleh. Orang akan jadi malas. Kena ada stres yang optimum, yang maksudnya yang betul-betul cukup untuk you stres. Tapi jangan berlebihan sampai ke tahap di stres ya. Jadi itu antara perkara-perkaranya yang telah diajar dalam leadership skill supaya jangan memberikan
anak buah kita ni beban kerja yang sangat-sangat berlebihan, mesti menguruskan secara baik hal-hal berkaitan dengan konflik, right? Kalau berlaku perpindahan sebagainya, bagaimana untuk menguruskan perpindahan itu, right? Persekitaran dan sebagainya. Maka persediaan kerja juga membawa kepada faktor utama dalam memberikan tekanan. Maka perlulah diberikan environment kerja yang sangat-sangat baik, ya, supaya mengurangkan tekanan. Yang terakhir sekali, ini di luar daripada circle of influence kita lah, yang berkaitan dengan punca-punca luaran, perang contohnya kan, zaman sekarang ada perang sebagainya kan. Itu perkara-perkara yang di luar kawalan kita, faktor-faktor naik minyak lah, macam-macam dan sebagainya. Itu perkara yang kita layan sajalah. Layan saja, maksudnya bukan kita saja yang hadapi, semua orang hadapi. Bencana alam dan sebagainya. Jadi itu adalah perkara-perkara yang kita tanggung. Alright. Jadi last sekali tuan-tuan ya. Alright. Ini sedikit saja. Penting juga hal berkaitan dengan personality, hal-hal berkaitan personality. Maksudnya kena ingat di tempat kerja kita, dia ada berkaitan dengan perbezaan-perbezaan dari sudut ciri-ciri kaedah komunikasi. Kena ingat satu perkara saja. Kita ni berbeza, tuan. Kita ni berbeza. Maka apa perlu kita buat? Hargai perbezaan. Ingat ya, kita tak boleh tukar buat apple jadi buat orange. Tak boleh ya. Kita nak tukar buat orange jadi buat apple pun tak boleh. Tapi apa yang kita boleh buat? Jadi ni dua-dua beza ni. Betul, satu merah, satu orange kan. Macam mana nak bagi sama? Kita tak boleh dia bertukar orange jadi apple, tak boleh. Ataupun apple jadi orange. Tapi apa yang boleh kita buat? Kita potong dua-dua tuan-tuan. Letak dalam satu bekas, letak mayo, letak seasoning dan sebagainya. Ambil. Jadilah kita kan coleslaw yang sedap. Itu ibarat contohnya lah. Jadi di situ kita kena faham ada perbezaan. Cumanya dalam konteks pendetailan tidak dapat saya terangkan kat sini. Nanti insya-Allah slide kita ni panjang lagi sebenarnya. Right? Sebab ikut tempoh masa. Cumanya nanti slide ini juga saya akan sharekan juga kepada tuan-tuan, kepada wakil tuan-tuan di pihak latihan nanti akan berhubung dengan seterus dengan kita punya Puan Liza kita yang ni nanti kita akan bagi pada pihak Rustia, dan pihak Rustia ni boleh kongsikanlah kepada semua berkaitan dengan apa yang kita nak nyatakan dekat slide-slide kita ya. Baik. Jadi ini antara last kali ni berkaitan dengan bagaimana untuk menyelesaikan, alright. Dari sudut Islamiknya, okey, kita bangunkan 3 kota dalam jiwa kita. Ini maksud, ini saya ambil daripada salah satu tokoh sufi negara kita, iaitu Syekh Ibrahim Al-Malik, ataupun dikenali sebagai Sidi Ibrahim Al-Malik, yang menggunakan gagasan 3 kota ini, kota ini dalam diri kita ya, membangunkan ketauhidan dalam rohani, membangunkan kota Madinah dalam hati kita, dan menjaga akal kita sebaik yang mungkin dalam membina peradaban dan pemikiran kita. Maka dalam konteks Islamik, kalau ikut gagasan yang digariskan oleh Sidi Ibrahim ini, dia tekan bahawa hubungan roh itu perlu dijaga. Maksudnya membina roh insan itu supaya sentiasa tenang dalam kehidupannya. Sebab kita ada dalam konteks Islam, kita ada roh ya. Jadi inilah yang digagaskan. Saya nak ajar, ni bukan bidang saya, tapi ini ada beberapa perkaranya, right? Membangunkan dari sudut bina roh insan. Kemudian bagaimana untuk membina jiwa itu, sudah pastilah kita dengan amalannya membawa pada banyak amalan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga membawa kepada kecintaan. Apa saja yang baik dari Nabi itu dapat kita contohi dan dapat kita amalkan. Dan yang seterusnya berkaitan dengan bagaimana untuk membina akal itu, kekal dalam apa perkara yang baik yang patut dibuat dalam Islam, supaya tidak merosakkan akal, supaya tidak banyak disalah masukkan perkara-perkara yang tidak sewajar. Ini antara perkara yang saya letak dalam slide, nanti tuan-tuan boleh baca. Yang ini antara perkara juga yang kita kongsikan tadi berkaitan dengan perkara yang dulu, perkara sekarang, perkara yang lepas. Baik ya. Untuk perkara yang lepas tuan-tuan, kita move on lah. Maksudnya kita, apa yang telah berlaku, telah pun berlaku. Kita tinggalkan. Alright ya. Kita maafkan. Kita maafkan. Maafkan diri kita, maafkan orang lain, maafkan semua orang. Maafkan semua ya. Waktu sekarang kita hadapi kesukaran, kita layan sajalah. Kita bersabar. Bersabar. Otak berfikir bagaimana untuk menyelesaikan. Untuk masa sekarang. Masa hadapan bagaimana pula? Masa hadapan kita sangka baik. Ini kita sangka baik. Jadi masa lepas
kita maafkan, masa sekarang kita usahakan, masa hadapan kita sangka baik. Jadi ini antara solusinya, right? Ini saya tunjuk antara padang yang menghijaukan, right? Okay. Ini antara perkara-perkara yang kita rasakan tak baik kita buat, kita hentikan sebab ada punca-punca stres disebabkan antara amalan-amalan kita yang biasa kita lakukan yang memudaratkan, alright? Perkara-perkara yang kita rasakan, okay, yang belum berlaku yang kita patut mulakan, dan kalau sekiranya perkara baik yang kita rasa, macam contoh tadi abang cakap pasal sedekah subuh dan sebagainya, itu antara yang kita boleh teruskan, ya. Alright, jadi itu semua antara perkara-perkara yang saya rasa saya tak perlu terangkan secara detail. Tuan-tuan boleh baca, alright, ya, yang secara umumnya, dengan harapan last sekali, ya, untuk tindakan kita, ya. Kena ingat, pengurusan stres bukanlah tentang menghapuskan tekanan sepenuhnya, tapi bagaimana cara kita bertindak balas terhadapnya, ya, dengan metrik diagnosis yang tepat, pada yang jelas, dan integrasi minda dan somatik, kita boleh insya-Allah dengan izin Allah Taala dapat mengawal sepenuhnya diri kita dan juga kesan-kesan yang mungkin kita hadapi. Alright, jadi itulah kot saya rasa kita punya rancangan 2 jam kelas kita pada hari ini yang dapatlah saya kongsikan kepada tuan-tuan. Moga-moga adalah sedikit kebaikannya kepada tuan-tuan. Baik, saya nak buka, ada sesi soalan. Saya buka kejap dalam konteks ni ada sesi soalan. Jadi saya nak minta untuk tuan-tuan menjawablah, bertanyalah dekat dalam chatting kalau sekiranya saya buka untuk sebarang sesi soal jawab. Dipersilakan. Ada soalan ke? Boleh on mic ke? Boleh ni tuan-tuan boleh nyatakan dekat ruangan komen. Ada soalan. Silakan. Saya buka. Saya bagi 2 minit. Kalau kita dah lebih 2 minit, saya buka untuk soalan. Silakan, tuan-tuan. Kalau saya mampu jawab, saya mampulah. Kalau tak mampu jawab, nanti saya akan simpan soalan tuan-tuan tu. Nanti saya akan dapatkan daripada orang-orang yang sewajarnya. Nanti kita akan balik-balik kepada tuan-tuan, insya-Allah. Alright, silakan. Kalau ada soalan. Ada soalan? Oh, okey. Soalan daripada Puan Mazwin, ya. Ada apa-apa yang kita boleh bantu sekiranya ada kawan-kawan kita yang mengalami depresi atau anxiety? Solusi jangka pendek, some tips or kata-kata. Saya tak mencadangkan kalau betul maksud puan tadi berkaitan dengan pengesahan sahabat kita tu dah ada anxiety dan depresi. Pertama, kita tak perlu bagi nasihat kat dia. Ini jawapan dia, ya. Tidak perlu bagi nasihat kat dia. Kenapa, ya? Sebab kita bukan orang yang berkelayakan. Yang pertama, ya. Apa yang perlu kita buat, kita boleh bagi dia cadangan untuk dengan dia siapa kita rujuk. Boleh tuan, ya? Itu antara perkaranya lah yang wajib dibuat. Rujukkan dia kepada siapa yang patut dia rujuk, bukan kita. Jadi jangan kita memandai-mandai lah bagi nasihat, kau kena kuat, aku rasa kau boleh. Itu semua sebenarnya akan lebih memberikan tekanan kepada dia. Alright, jadi ada teknik dalam konteks psikologi bagaimana untuk menguruskan. Boleh, ya? Alright, bantu dia untuk kenal pasti siapakah orang yang patut dia rujuk. Itu antara dia. So, Habis Cik Zul, takkan saya tak buat apa-apa? Kerja kita doa lah untuk dia. Moga-moga Allah permudahkan segala urusan dia. Faham, ya? Jelas tu, ya? Alright. Kemudian dari sudut tindakan. Dari sudut tindakan, kalau tiba-tiba kalau kita faham dia ada tindakan-tindakan yang mungkin ketakutan ke sebagainya, jadi kita faham lah, oh ini tanda anxiety. Maka kena jaga diri kita dahulu dari sudut kesabaran. Bagaimana untuk menguruskan mereka. Maka itu ada tindakan je lah. Jadi itu cadangan yang saya mampu berikan pada Puan Mazwin. Yang selayaknya, yang saya rasa sesuai untuk soalan pada Puan Mazwin. Baik, ada soalan lain, tuan-tuan? Boleh ke Puan Mazwin jawapan tersebut? Boleh ke? Tapi Cik Zul, saya tak puas hati dah jawapan tersebut. Saya nak bagi juga jawapan. Tak, bukan bahagian kita. Bukan bahagian kita, ya. Hal-hal lain tak apa. Puan Mazwin boleh bagi cadangan. Masak ke apa. Tapi kalau bahagian penyakit tu, biar orang yang berkelayakan yang memberikan nasihat. Alright? Okey, ada lain, tuan-tuan? Ada lagi? Okey, ya. 25% perempuan di US ambil anti-depression pills, ya. Itu terlalu tinggi atau logik kenapa di Malaysia lebih rendah? Perempuan di Malaysia tak depression ke?
jawapan saya pernah tanya soalan yang sama. Jawapannya adalah beragama. Jawapannya beragama. Alhamdulillah jawapannya beragama. Right, tapi bukanlah katakan kita ni sebab itu tadi saya masukkan juga pembinaan 3 kota itu yang dicadangkan oleh Sidi Ibrahim tadi itu. Sebab penting, memang penting berkaitan dengan memahami kehidupan kita ini dengan hidup bertuhan. Itu beza. Itu yang pertama, itu jawapan tu ya. Itu secara umumnya ya. Secara khususnya tuan-tuan ya, ada juga kemungkinan yang kesedaran menguruskan tekanan atau kemurungan depression itu tak sampai lagi ke keseluruhan rakyat Malaysia. Itu maksudnya. Ada kemungkinan. Itu ada faktornya. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, Alhamdulillah, kita ramai suami-suami yang tenang di rumah. Membantu para isteri untuk tenang juga di di rumah. Alhamdulillah. Right? Itu jawapan saya lah. Kalau ikut data tu, saya tak pasti data kalau di Malaysia tu berapa. Tapi kalau ikut dari sudut perbincangan saya dengan sahabat-sahabat yang dalam bidang psikologi dan sebagainya, pendedahan itu kalau di luar negara itu lebih kuat berbanding di negara kita. Jadi kena banyak kesan dan kena banyak effort lagi yang perlu dihebahkan kepada semua orang ya, yang untuk ada kesedaran untuk bagaimana untuk menguruskan penyakit berkaitan mental itu. Alright, baik, terima kasih banyak tuan. Alright, Tuan Arif, ada soalan lain? Selain perkataan sabar yang boleh kita berikan kepada kawan-kawan yang sedang ada masalah, boleh cadangkan perkataan lain. Jawapan paling senang, jangan cakap sabar, saya doakan. Ini ayat yang lebih berbeza. Saya doakan awak selesai masalah ini. Itu ayat yang lebih menyentuh. Kalau dalam NLP, itu dinamakan sebagai ayat ayat apa? Ayat yang impaknya tinggi. Saya mendoakan. Saya mendoakan. Okey, lagi tuan? Okay, Hakuna Matata. No worries. Okay, boleh. No worries. Alright, okay. Hakuna Matata. Ini geng-geng Arab, ini geng-geng Jepun ke? Jepun, Korea ni ya? Jepun ke ni? Hakuna Matata. Right ya. Baik, apa lagi tuan? Ada lagi tuan? So, kalau tidak ada, ni nombor telefon saya tuan, 012. Saya bagi nombor telefon. 0122179171 ya. Right, 0122179171. Jadi ini nombor telefon saya. Kalaulah sekiranya mungkin ada sebarang soalan-soalan susulan yang mungkin tuan-tuan rasa tuan-tuan nak minta pandangan sebagai saya. Jadi mungkin kalau insyaAllah kalau tidak ada keterikatan yang lain yang lebih mendesak, saya akan cuba jawab lah cumanya saya nak maklumkan sikit lah, bila saya bagi nombor telefon ni, maksudnya perkara ada do's and don'ts je. Yang pertama, nak ngurat saya tak boleh sebab bini saya garang. Itu yang pertama, saya takut bini. Itu yang pertama Yang kedua, buat-buat hal-hal pinjam duit jangan. So saya ni pun kedekut pakai baju pun baju-baju yang murah je. Itu ibaratnya Yang ketiga, hal-hal berkaitan dengan peribadi biasa saya tak campur. Kalau berlainkan, kalau soalan-soalan tersebut secara generik. Kenapa saya kata saya tak campur Sebab konteks tu saya tak dapat secara detail. Sebab tuan-tuan bila contohnya kita berhubung tu, tuan-tuan akan bagikan saya kerangka permasalahan yang tuan-tuan sebenarnya dah decide apa jawapan dia. Faham ya? Jadi saya pun tetap akan terikut dengan framework tuan-tuan punya soalan itu. Jadi itu je only jawapan dia tu. Faham ya? Jadi itu tak semestinya menyelesaikan masalah. Jadi sebaiknya kalau hal-hal berkaitan yang dekat, kena rujuk dengan orang-orang yang sewajarnya. Tapi tak ada masalah. Dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, tentu ada perkara yang tuan-tuan mungkin tidak fahami, maka tuan-tuan boleh PM saya lah, dan mungkin boleh kita berhubung insya-Allah untuk kita lebih perjelaskan tuan-tuan sudut amalan-amalan berkaitan dengan contohnya kota sufi tadi, sebab saya tak boleh terangkan. Okey, tuan-tuan nak dapatkan kefahaman, boleh, tak ada masalah untuk tuan-tuan hubungi saya right. Kalau nak panggil training pun boleh, tak ada masalah. Kalau tiba-tiba rasa macam tak seronok lah jumpa secara online ni, nak jumpa secara bersemuka lah Cik Zul ni kan, alright, boleh, tak ada masalah. Mungkin boleh kita aturkan sesi latihan-latihan
secara formal, secara mungkin lebih panjang 2 hari atau 3 hari bersama-sama, insya-Allah dalam tajuk yang pelbagai lah, insya-Allah ya. Alright. Tuan-tuan, disebabkan dah tak ada soalan, saya nak bagi tuan-tuan satu link ya. Link ini adalah biasanya kita minta tuan-tuan bagi review sikit lah dekat kita punya business Google profile kita. Alright, jadi kita nak minta untuk tuan-tuan share dengan kita, boleh ke? Bagi komen. Ini kehadiran kejap ya. Saya bagi link review sekejap ya. Sebentar. Okay, so kita punya Google business profile punya review. Mungkin tuan-tuan boleh tinggalkan sedikit komen tuan-tuan kepada kita punya review itu sebagai mungkin sebagai respon pada latihan kita pada hari ini. Kemudian yang terakhir sekali tuan-tuan ya, semua yang hadir kat sini untuk kita berikan sijil. Saya nak minta juga untuk tuan-tuan pastikan bagi yang belum mengisi borang kehadiran ya. Kita minta untuk tuan-tuan isikan borang kehadiran. Juga saya nyatakan juga dekat ruangan chatting untuk tuan-tuan isikan juga ya. Jadi ada dua perkara lah. Saya minta untuk tuan-tuan isikan. Yang pertama, hal berkaitan dengan review kita, berkaitan dengan kursus yang tuan-tuan dapat pada hari ini. Yang kedua, berkaitan dengan kehadiran untuk pastikan tuan-tuan dapat sijil tuan-tuan ya. Untuk email tu, saya cadangkan email yang mudah untuk kita email. Sebab kadang-kadang bila walaupun kita email tu guna Google, kadang-kadang tuan-tuan punya email server tu reject ya. Jadi mungkin boleh gunakan email individu ke ataupun mana-mana lah yang bersesuai, tapi supaya memudahkan kita untuk emailkan kepada tuan-tuan. Sebab kita akan emailkan kepada individu insya-Allah. Sebab tuan-tuan dia akan dapat sijil nanti secara individu yang kita akan emailkan kepada tuan-tuan atas kehadiran kepada kursus kita pada hari ini insya-Allah. Alright, itu sajalah kot daripada pihak saya. Kita nak bergambar je boleh ke? Kita minta kalau boleh ada on video, kita sesi bergambar. Boleh ke? Tuan Khairul kita ada ke sini, Tuan Khairul? Ya, saya ada. Ada. Kita on video boleh ke semua orang? Siapa Boleh, yang boleh ada? boleh Baru minta nampak. semua buka kamera. Baru nampak geng-geng bunian muncul depan saya kan. Tadi bunian semua kan. Ui, saya cantik-cantik punya orang-orang bunian ni punya. Saya seorang je di dalam nyata kan. Hari ni banyak ramai yang work from home ke? Ramai work from home ke ni? Alright, so mana yang boleh on video, saya kira 1, 2, 3 dan kita tunggu sekejap. Kita masa untuk kita, namanya ramai yang work from home BDR. Ini BDR ya. Alright, Alhamdulillah. Seronok BDR ni. Bos jangan risau, dia kerja kita ni kan. Alright kan, saya tak apa biar bos dia risau tak apa Kita bergembira di rumah. Tapi bekerja je tuan bekerja bersungguh-sungguh Alhamdulillah Alright, okay, senyum semua. Boleh? Saya snap dulu ya. Kita ada dalam 90 orang. Ramai punya Saya tak perasan. Saya ingat dia yang 70 lebih. Sebab Puan Liza kata 70 lebih je. Punya 90 orang join kita punya kursus ni So tuan-tuan pastikan nanti tuan-tuan dekat ruangan chatting tu, nanti tuan-tuan isikan borang kehadiran dan juga nanti review yang kita berikan link pada tuan-tuan. Alright. So senyum bagi yang on camera. Yang tak tengok kamera tak apa, tak nampak. Supaya nampak nama saja. Ready? 1, 2, senyum. Sekali lagi. Sekejap tunggu. Maintain senyum saja. Yang lain. Sekejap. Ready? 1, 2, 3. Sekali lagi. Bagi kita ada 4 page ni. Okay, ready? 1, 2, 3. Last one ya. Senyuman paling manis Ready? 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Alright, jadi saya di pihak Digital Methods yang Berhad mengucapkan terima kasih banyak. Dah boleh masuk balik alam bunyian. Dah boleh off camera. Masuk balik alam bunyian balik. Jangan selalu muncul ya. Alright, mengucapkan terima kasih kepada pihak SMA Corp di atas kesediaan. InsyaAllah kalau ada kesempatan tuan-tuan boleh berhubung dengan Puan Liza untuk sebarang mungkin peluang-peluang latihan untuk kita bekerjasama. Kita ada macam-macam kursus, kita ada kursus AI dan pelbagai lah yang kita ada kursus soft skill, team building, communication skill, semualah yang pelbagai. Kalau soft skill kebanyakannya saya banyak mengajar. Kalau AI kita ada certificate trainer yang in-house kita training yang kita fokus di sini. Alright, baik.
Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga berjumpa lagi di masa hadapan secara fizikal, insyaAllah. Alright, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye ya. Jangan lupa bagi komen ya. Jangan lupa bagi komen. Saya akan stay sekejap untuk ni kalau ada sebarang soalan ya. Tapi sesi kita dah habis. Alright, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Dah boleh end ataupun leave kan kita punya Google ni. Saya stay dalam 10 minit saja lagi. Kalau sekiranya kalau tuan-tuan ada sebarang soalan-soalan berbangkit. Kalau ada soalan boleh ya, tak ada masalah ya. Kita dah habis kelas ni, dah habis kelas lah. Nak sembang-sembang kosong pun boleh. Cik Zul Melaka hujan ke tak hujan. Kita baru je lepas hujan pagi ni ya. Sepanjang hujan, pagi ni hujan. Sekarang dah start cerah dah. Boleh, tak ada masalah. Okay, kita dah habis ya. Kalau ada sebarang soalan, boleh saya masih kekal lagi sebab sekiranya kalau ada sebarang soalan. Kalau ada sebarang soalan, boleh. Tak ada masalah. Okey, baik tuan-tuan. Terima kasih banyak. Kalau tidak ada sebarang soalan, saya ucapkan terima kasih. Cik Kamal Rizal, terima kasih banyak. Teman kita. Alright, jumpa lagi insyaAllah. Jadi saya endkan kita punya Zoom ini ya.